Hai Assalamualaikum semua, selamat petang. So hari ni kita nak review setup yang berlaku pada 23 Mei 2025 yang mana ianya pada hari Jumaat. So kita akan pergi ke masanya, masa monitor untuk mula nak trade adalah pada pukul 2.30. Okay, zone kita dah identify 17 tick ketika itu. So zone 17 tick. Sekarang ni kita nak menunggu untuk ada candlestick arah yang berlaku. So pada pukul 2.30 barulah kita akan monitor, which is waktu this one lah. Ni pukul apa? 12.25. Ni dah pukul 2.30 ni, waktu 2.30. First candle 2.30. So kita baru start monitor 2.30 sampai ke pukul 4. So kita menunggulah ada candlestick arah untuk berlaku. So candlestick arah tersebut berlaku ketika mana? Ketika ia buka daripada dalam zone dan tutup di luar zone. So kita menantilah untuk benda tu berlaku. Baik, sekarang ni kita lihat ada satu candlestick yang buka daripada dalam zone, dan tutup di luar zone. Ini adalah candlestick arah. Candlestick arah untuk kita nak mula menjual. Kita akan target di sini TP1 atau TP2. Kalau nak target TP2, make sure kita buat break even or something like that lah. Okay, so sekarang ni kita nak menjual. Kita nak menjual sebab zone ni adalah 17 tick. Maybe within the zone, which is 3827 ke something like that. Kita boleh buat Q, limit order. So kemudian kita menunggu. Lebih kurang di sana lah. Kita ambil je 3826. Kita pun sell. So bila kita dah sell, kita akan cuba target di TP2 ataupun TP1.5 ni ke, ataupun TP2 ke. Ikut anda lah nak target berapa banyak. Itu target kita. So kalau nak ke TP2 ni, make sure anda buat break even apabila dia dah cecah TP1. Dan kita kena cut loss kalau dia berada di zone yang bertentangan, dan kita akan go for mode recovery. Okay, so sekarang ni kita pun menunggu sampailah ke market hampir nak tutup. Alright, kita menunggu je lah. Sekarang ni bermain di dalam zone. Baik, disebabkan market dah nak tutup, jadi kita pun ambil keputusan untuk realizekan position. So untuk siapa yang tak realizekan position, maybe waktu tu anda boleh buat break even dan something like that lah. Sebab waktu tu kita dah pukul 5 lebih dah. So kita macam try to secure apa yang ada. Dan jadi untuk hari tersebut kita dapat lebih kurang dalam beberapa belas tick lah. Untuk siapa yang dapat execute order waktu di dalam ni, which is tawar-menawar dalam zone, should be lagi better dia punya reward. Okay, which is zone ni adalah 17 tick ni. Anda boleh cuba tawar-menawar di dalam zone untuk dapat reward yang lagi banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.